Di bahagian seat belakang ada satu kompartmen. Di sini kami letak first aid kit. Dan juga scoop. Barang-barang trip kami kali ni penuh satu boot. Saya bawa buku komik guys. 7-9 pagi. Okay, ni tengah beratur nak masuk kereta. Dah tak cukup. Dah kena cari karavan lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Alhamdulillah kami semua lengkap satu family. Semua ada kali ni. Ni akan explore di Johor. Sebelum ni kami tak pernah lagi camping di negeri Johor. Jadi kami akan cuba apa yang best dekat sana. So, are you ready for a nice adventure? Yeah! Along dengan Raid di belakang. Tengah-tengah ni ada Angah, Ikra dan Ahmad. Okay. Dan depan seperti biasa. Dan depan mem besar dan bos besar. Alhamdulillah. Okay, kali ni perjalanan kami untuk ke destinasi di Johor. Mengambil masa 7 jam 11 minit daripada Kampar. Wah, jalan dah mula sibuk. Awal-awal pagi pun dah. Kita record sikit suasana pagi di Tasik Temuh. Taman Tasik Temuh. Tak benar pun duduk belakang. Ni first time duduk belakang. Dengan Ikra. Angah bawa kereta. Mak ada kat depan. Wow. Alung ada belakang. Alung. Ya, Alung okey, ni Raid dengan Alung duduk belakang. Alung lepas ni bawa pinggang betul So kami ikut laluan Smart Lane mula. Okay. Dulu kami pernah butuh orang lalu ikut jalan emergency ni. Masa tu kami tak tahu ada Smart Lane. So sekarang kami dah tahu. Okay, kita boleh try pengaktifan Smart Lane Sabtu 10 pagi hingga 10 malam. Okay. Tapi kalau kita guna Smart Lane, kita kena ikut arahan dia. Macam contohnya 200 meter di hadapan, Smart Lane tamat. So kita kena masuk kanan. Terkandas kami dalam jam teruk ni. Ini biasalah kalau anda tengok jalan macam ni kan. Inilah jalan Seremban, highway Seremban nak pergi ke Johor. Teruk ni jam merah. Nak sampai ke Johor ni. Ayo, ini cuti sekolah. Banyak susah lah ini. Lari hujan. Mau lari Thailand lah ini macam. Okay, kita baru masuk Johor, sempadan negeri Johor. Info dekat sini 3 jam setengah lagi nak sampai ke destinasi. Dijangka sampai pukul 6.42 petang. Okay, mantap. Kita masuk Plaza Tol Air Hitam. Okay, 4.30 dah 4.30 petang. Destinasi pertama kami akan menuju ke Sedili. Oh, besarnya I love Johor. I love Johor. Air hitam. Apa yang menarik kat sini, geng? So kita akan explore apa yang menarik di pantai-pantai di Johor. Kita explore pantai timur dia. Kena gigit nyamuk. Oh ni berbintat dah. Gatal. Okay, so kita pakai Nightcore Bite Healer 10. Bite Healer 10 for instant relief from mosquito bite.
Itching. Ini punya sakit. Sakit ke rasa dia? Okey, dah. Hilang dah gatal tu. Kita nak hilangkan gatal akibat daripada gigitan nyamuk, kita guna alat ni. Dia panaskan kat depan ni. Kita set lah sama ada high ataupun low. Kalau kita rasa nak cepat release, nak rasa lega cepat, kita tekan ni. Dia ada rasa panas sikit ataupun high. Betul? Oh, dia rasa macam panas sikit. Kegatalan tu dah boleh hilang lah. Nak charge dia guna USB ni. Dia ada USB Type C. Charge dekat sini. Kita dah sampai di Keluang. LHDN. Petang ni dah lewat Persekutuan. Dah lewat petang baru sampai Keluang. First time kami sampai di Keluang, Johor, tempat lahirnya Keluang Man. Oh tidak, kenapa namanya Keluang Man kan? Keluang tu binatang. Binatang ni ya. Binatang pekan Keluang weh. Banyak bendera Johor. Wah, kita explore Johor. Yahoo. Besar juga Keluang ni. Perbandaran bang, Majlis Perbandaran Keluang. Oh, Majlis Pembandaran Keluang. Patutlah. Majlis Perbandaran. Ini daulat tuanku. Wah. Begini. Your crown king nothing. Masya Keluang. Maju Johor. Oh, ada kedai makan. Ada medan selera. Lebih kerana ni bukan lama dia. Oh. Ada landasan kereta api. Selamat datang. Ya. Tak, dia ada macam gate kereta api. Ada lagi ke sini? Tak ada kot. Sebab kereta api yang laju tu cuma dia sampai tu landasan tu atas tu. Landasan ke? Oh ni dah ada dah. Dulu kat bawah ni. So nak pakai kereta api yang tu. Oh kira dah sampai sini dah projek double track. Oh, bawah tu ada apa tu? Bukan lama weh. Ada ada sambutan apa bawah tu, jambatan tu? Macam ada konsert dia. Oh, besar dia begini. Kira macam Ipoh lah kot. Macam kampar lah tengok. Ipoh lagi besar. Ipoh lagi besar lah sebab dia bandaran bandaraya. Oh, bangunan dia pitch. Dia macam bandar tapah kot. Tapah kecil. Ada pula tapah. Perbandaran dia macam Taiping lah. Masjid India. Masjid India. Oh, Masjid India Keluang. Setiap roundabout ada macam crown. Ada mahkota. Mahkota Ini mahkota. macam yang pegang tu kan? Cokma kan? Ya kot, Cokma rasanya. Oh, ada bukit kat sana. Maklumlah first time kami sampai di Keluang, jadi perak sikit lah. 10 jam perjalanan kami daripada Kampar untuk sampai ke Keluang, Johor. Apa perasaan anda duduk dalam kereta 10 jam ni? Right? Seronok tidur. Sedap tidur dia. Itulah, ada anak-anak semua tidur kat belakang. Dah 10 jam lah, dah 10 jam kami ada dalam kereta ni. Aduh. Ikra bosan. Masa kita pergi ke Thailand hari tu, tak ada lama macam ni tak? Oh, Thailand pun 5 jam rasanya daripada Satun ke Nakhon Sitamarat. Dalam 6 jam macam tu. Tapi yang ini balik lagi lama. Daripada Kampar Perak ke Keluang 10 jam drive. Belum sampai campsite. Campsite lagi 2 jam. Lagi 2 jam nak sampai ke campsite kami ni. So nantikan campsite mana kami nak tidur malam ni. Dusun apa ni? Tanaman semula kelapa sawit. Betul dah nampak. Jalan berbengkang-bengkok. Kena jatuh. Oi. Central Forest Mine, Johor Timur.
Ni Jalan Mersing. Nampak ada signboard kawasan lintasan hidupan liar gajah. Kawasan ni ada gajah. Jalan Mersing. Mersing 58 km lagi. Kawasan hutan, forest. Pandukan kepada map ni, dekat tepi jalan ni tak ada sebarang penempatan. Kawasan Jalan Mersing memang hutan simpan kat sini. Alamak, dia orang tengah ni dah. Weh, banyaknya beruk. Beruk dan monyet. Ni Oi. Hai. Hai. Suaminya. Hai. Banyaknya monyet. Simpang ke pulau-pulau Peranginan, pantai. Oh, dah sampai dah. Jemaluang. Jemaluang. Oh, tempat memancing. Ada kemah dia pasang. Kemah? Kecil kot. Kat sini tertinggi Johor Bahru. Sini baru masuk hutan. Baru masuk jalan utama. Tadi kami lalu ikut hutan simpan. Beberapa biji kereta selisih. Memang sunyi jalan tu. Serdili. Serdili berapa? 75. Nak dekat dah. Kita dah nak dekat dah sampai Serdili. Okey. Pusing. Sekarang ni kami berada di kawasan Sungai Ambat, AMBAT, Tanjung Leman, Pulau Sibu. Belok ke kiri. Ada orang jual buah. Okey, ni sedapnya ya. Apa ni? Gugusan Ngaruh. Ngaruh. Gugusan Ngaruh. Tengaruh. Dari sini nak ke Tanjung Sedili 35 km lagi nak sampai ke Tanjung Sedili. Stay tune, gang. Kita dah sampai Pekan. Satu Pekan ni. Cari kedai runcit kot. Pekan apa ni? Tengaruh. Ke depan tu ada Caltex. Restoran. Ke depan tu ada Caltex. Dia nak cari surau. Mana surau ni? Ambillah katek. Tak ada pun. Mana surau tadi? Kedai runcit tak ada. Sini ni. Seteguh. Seteguh. Tengaruh. Wow. Odah Terseri. Okey, ambil video. Kami singgah di apa ni? Felda kan? Felda Tenggaru. Okey, Felda Tenggaru. Dilarang merokok, sedang merokok di luar. Okey, ni ada supermarket. So kita boleh beli barang sikit. Nampak yang kat bawah ni yang macam ada ni. Cuba kat bawah sekejap. Tak apalah, bagi sini awak pergi bawah. Boleh? Kita bawa bola, boleh main bola dekat pantai. Okay. Kita kat dalam kawasan Felda Tenggaruh. Kat sini ada mini market besar juga. Banyak barang ada. Barang asas. Tadi kami singgah di Felda Tenggaruh 3. Ini pun masih dalam kawasan Tenggaruh 3. 10 minit lagi nak sampai ke campsite tepi pantai. Kami sekeluarga akan camping di tepi pantai. So dah lama sebenarnya kami tak
camping tepi pantai. Dapat berkemah. Mak dekat lepas. Ada pun. We have arrived katanya. Wow, you have life. Kat tu yang We have arrived katanya. Ada base camp. Ni ada? Mesti ada. Mungkin situ kot. Masuk depan GPS ke tanya? Cuba tanya simpang ni yang depan Bukan GPS. lah. Awak ni. JPG Ladang Pasir logo. Okey, betul lah ni. Sebab mesti kan ada signboard kecil kat tepi ni. Cuba tengok. Tu logo campsite. Yes. Okay, korang nampak. Jalan dia off-road. Off-road lah. Kedekutnya jalan. Okey, ada sedikit jalan off-road untuk ke tepi pantai. Kita akan lalu di ladang kelapa sawit. 1.5 km saja, tak jauh. Okey. 1 minit je. 1 minit. Dekat je. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yeah.